Sedapnya cheese curd ni. Siapa yang buat? Nak tahu tak siapa yang buat? Jom kita saksikan. Are you ready? Yes, teacher. Let's go. Okay, tengok langkah yang keempat. Perlu memasukkan susu full cream. Okay, langkah kelima. Sambung kacau adunan hingga sebati. Nampak tak? Kena kacau kuat-kuat sampai dia sebati. Apa maksud sebati tu? Sampai dia rata. Okey, langkah keenam. Okey, jom kita main celup-celup. Celup biskut dalam susu. Okey? Dan masukkan ke dalam tray. Biskut ke dalam tray. Celup dengan susu dan masukkan ke dalam tray dan susun. Dan kita kena sapukan dengan apa tu? Cheese. Wow, kusyuknya Aulia tengah kacau. Tengah kacau apa tu? Kacau cheese dengan susu. Kacau cheese dengan susu nak buat apa? Nak buat cheese curd. Wow, sedapnya. Aulia nak buat cheese curd, please. Okay. Hi, Muaz. What are you doing? Make this one. Making what? Making What? Is it cake? no No, then what? Is it a cheese? cheesecake. No, cheese curd. Cheese curd. Okay, please. Please. Jom kita tuang susu. Okey. Seterusnya kita akan tuangkan 2 spoon susu fresh milk ke dalam bancuhan ni. Okey, 1 2. Okey. Okey, letak. Then Syafa kacau dia. Okey, kacau sampai rata. Okay, good. Okey. Okey, sekarang anak-anak akan mencelupkan biskut ke dalam susu dan menyusun biskut yang telah dicelup ke dalam bekas yang telah diberikan. Okey, try. Okey, Syafa okey? Okey, dah celup masuk dalam ni sayang. Good. Okey, buat lagi. Okey, buat yang ni pula, yang tepi-tepi dia yang ada ruang kosong ni perlu dipatahkan ya. Biskut tu perlu dipatahkan macam ni sayang. Good. Okey, susun kat tepi boleh. Alma okey? Okey, good. Letak sini. Semua susun tepi-tepi. Okey, good. Sampai penuh. Tepi ni pula. Okey. Okey sayang. Letak okey. Susun kat sini. Good. Okey. Lagi yang ni. Yang ni kena patahkan untuk tepi dia. Oh, okey. Masukkan. Ni celup yang ni dulu sayang. Celup. Yang ni. Celup. Masuk sini. Okey, sekarang anak-anak sedang meletakkan cheese ke dalam biskut yang telah dicelup dengan susu. Okey. Untuk layer yang pertama, okey? Okey, Alma okey? Boleh? Okey. Letak cheese lagi. Letak ni lagi. Okey, susun dia. Susun lagi. Okey, ni yang patah-patah ialah layer yang terakhir. So kita akan hiaskanlah atasnya. Muaz sedang menaburkan nestem. Okey Muaz? Please. Sampai layer yang terakhir. Okey, sekarang Arana sedang menghias cheese curd-nya yang atas sekali. Layer yang atas sekali. Mulut tu kunyah apa? Makan biskut ke? Awak? Sambil makan. Okey, please. Ke layer yang terakhir. Sekarang mereka sedang menghias dan menaburkan nestem ke layer yang terakhir. Okey. Banyak-banyak sikit nestem. Barulah sedap. Bau dia sedap tak Aulia? Sedap. Nak makan tak? Syafa okey? Okay, good. Alright, done. Okey, akhirnya dah layer yang terakhir. So, hiaskan dia supaya cantik. Okey, letak nestem. Ni. Penuh-penuh, macam ni. Okey, lagi. Kat situ tepi-tepi tu. Okey. Bau dia sedap. Sebenarnya atas cheese curd ni boleh dihiaskan berbagai-bagai dengan hiasan lah. So, tapi kita menghiaskannya dengan nestem. Okey, Alma sedang menghiaskan Alma punya cheese curd. Sini lagi sayang, tepi-tepi sini. Okey. Good. Dah. Safa dah siap dah. Okey, come. Banyaknya.
tu. Habiskan nestem. Ni tepi-tepi ni. Tak nak ada kosong-kosong. Okay, good. Okay, done. Okay, sekarang tibalah masanya untuk kita Sisi merasa hasil cheese curd yang anak-anak buat. Jom. Is it good? Yeah. Yummy. Sedapnya. Sedap tak? Yummy. Good. Good, macam mana good? Good. Peace. Cuba Alma try. Sedap tak? Sedapnya. Peace. Sedapnya. Sedap tak? Yummy. Good. Aulia sedap tak? Aulia pernah makan tak cheese curd ni? Tak. Tak. Okay, this is first time. Sedap tak? Sedap. Peace. Good. Cuba Tila try. Sedap tak? Good. Bukan senang tau untuk mendidik anak-anak menghasilkan sesuatu masakan dengan penuh kesabaran. Okey, kalau nak tahu lebih banyak aktiviti dapur si cilik, jangan lupa follow di FB, IG, TikTok, YouTube. Subscribe, like and share. Jangan lupa follow tau. Bye.